Okey, nak bagi satu pengumuman lah kepada semua yang ada di dalam siaran TikTok kita pada hari ini. Jadi kepada tuan-puan yang sudi mengikuti kami sepanjang Ramadan, alhamdulillah. Jadi sepanjang raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga dan keempat, kalau tuan-puan datang, tak ada lah penghuni di sini, sebab ada masing-masing ada program dengan cikgu-cikgu kan. Jadi kami plan lah apa yang termampu buat anak-anak sini setahun sekali kan. Jadi kita usaha ikhtiar lah juga untuk gembirakan mereka di hari raya. Tapi hari raya yang kelima, insyaAllah semua pelajar akan berada di sekitar kawasan asrama kasih sayang, insyaAllah. Jadi kalau tuan-puan berhajat, mungkin ada rezeki yang tuan-puan nak berkongsi, nak berjumpa, nak menyantuni. Ada jelatah, kita ada apa tu? Ada sambal udang, masya-Allah taala, ada ayam madu. Alhamdulillah, terima kasih masing-masing. Dan kami buka puasa. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih pakcik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita di Khemah Moreh lagi untuk terakhirnya. InsyaAllah malam ni malam yang keberapa anak-anak? 29 Ramadan, insyaAllah. Anak-anak, pakcik-pakcik, makcik-makcik kongsi rezeki untuk Moreh hari ini. Makan apa? Makan lemang, makan rendang, ada Vietnam roll. Syukur. Ucapkan terima kasih pada pakcik-pakcik. 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih pakcik-pakcik. Alhamdulillah, segala hormatnya dipersilakan ambil beratur. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, pada malam ini dapat perkongsian daripada sahabat-sahabat. Alhamdulillah, kita dapat sediakan Vietnam roll. Lepas tu kita ada lemang beserta dengan rendangnya sekali. Ada buah lai dan ada minuman air tembikai fresh, bukannya cordial lah. Fresh tembikai. Allahu Akbar. Anak-anak turun daripada musola, baru saja selesai program tadarus, khatam 30 juzuk Al-Quran, tarawih dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi pahala dan jariah untuk tuan-tuan dan perempuan yang berkongsi rezeki. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama nikmat paling besar.